Hello guys, welcome back to my YouTube channel Elok Moses. Soalan lagi yang pernah difitnah handsome. So guys, apa yang korang nampak saya hari ini? Hari ini korang tengok saya pakai baju apa? Baju batik, stok kasut, stok camping. Apa saya nak buat hari ini? Hari ini saya nak pergi ke Jakarta, Indonesia. So saya pakai baju batik ni, handsome tak? So kita tengok reaction orang-orang yang pergi ke Jakarta. Sorry guys, saya tak boleh nak intro lama sangat sebab orang tengah tunggu kat bawah. Nanti saya dikira sidai orang pula. So saya on the way pergi ke tempat tu lah, Jakarta lah. So kalau korang nak tahu siapa dia ada lagi dekat Jakarta ni, siapa dia ikut lagi, korang kena tengok video ni sampai habis, okay? So tanpa buang masa, let's go lah, kita pergi turun ke bawah dan saya tunjuk kat korang siapa yang lagi yang pergi. Tapi yang tu tak pergilah, yang stok orang lain tu. So tak apa, jom let's go. So guys, handsome kan? Kenapa saya nak pergi ke Jakarta, Indonesia ni? Saya nak pergi menonton Beyond Combat. Korang mesti nantikan siapa yang pergi. Korang kena tengok sampai habis, jangan skip, jangan pernah skip. Korang mesti tak sangka-sangka punya. Macam tu lah korang. Saya pun tak tahu dah nak cakap apa. Saya pun rasa macam entah, kita stok dia stok orang lain. Apakah perasaan anda selepas rasa macam tu? Dia nampak sangat dia tak boleh move on daripada masa yang lama. Saya kalau dalam konten tu saya pura-pura bahagia je, suka dalam kesakitan. Tak apalah, nak buat macam mana. Menyukai boleh, memiliki tidak boleh. So jom kita tengok reaction orang lain. Oh, kita masuk segmen lain pula. Let's go. Kita ada BRR sini. Oi, tak ada order bakso. Tak ada order bakso. Dah kita ni nak pergi Indo ni, bukan nak pergi Amerika makan gini ni. Rokok kretek ada, rokok kretek. Rokok kretek tak ada. Tak ada. Cewek kretek ada. Belum pakai baju batik. Asu. So guys, kita nak pergi pick up orang yang seterusnya. Korang kena tengok untuk korang tahu siapa yang orang yang seterusnya. Let's go. Woi. Smart tak ke? Smart tak ke? Marah? Apa dia cakap ni? Smart tak ke? Lukman, kamu kemana Lukman? Macam Waipi. Macam Waipi, Lukman macam Waipi. Aku nak pergi melawat Jakarta. Kenapa gini Lukman? Bapuk besar. Tolong-tolongkan, tolong. Mana ni? Belakang? Aku angkat. Lagis. Wah. Dia Ustaz Batik. Mana semak pakai yang ada? Semak aku lagi sebab aku menutup aurat. Mana Mat? Mak, kat rumah lah. Kita pergi ke rumah Mat. Bagi baring Lukman. Bagi baring. Baring tak muak lah. So guys, kita nak pergi orang yang seterusnya. Let's go. Gapa saya orang ni nak gapa dah panah. Saya duduk dalam ada aircon. Tak ada aircon. Bak musuh ke? Aku tak buka. Nak. Dalam konten ada. Semak tak? Pak Jokor, buka cepat. Mas Lukman, buka. Pak Jokor. Mu nak pergi meeting. Aku nak pergi Indonesia, bawa white Jakarta. Oh, kabur. Bodoh Yang aku ni. kasut tu, yang stalking tu. Lagi masak. Salah tempat ni. Bukan Thailand. Muka lagi masak. Yang ingat mu ni macam dekat jaga kaunter tu. Ya, berapa mas? Oh, yang berapa mas? Aku aja masak. Masak. Sekarang pula.
kepala. So guys, kita tengok anak-anak ni Gen Z. Saya Gen lama. Jauh. Tak tahu Gen sesek Jepang. So guys, kita orang nak pergi makan-makan dulu. So, let's go. So guys, kita tiga orang sekarang tengah on the way. Sabar. Mas Lukman mau pergi mana? Sebentar lagi bila kita sampai di sana. Mas Lukman mau melawat kampung-kampung Mas Lukman. Kampung Mas Lukman di mana halamannya? Soekarno tu nama orang, bukan nama daerah. Nama Soekarno nama tempat. Nama tempat gue. So di sana Pak Surina ada ya? Pak Surina ada. Shut up. Don't say name Rina in my content. Oh, kenapa? Because I stalk dia stalk orang lain. I tak berpuas hati lah. Anjir banyak Pak Ya Surina. benar. Anjir banget. Betul anjir. Sangat-sangat. Aku jumpa itu yang dipanggil lah. Aku mau masuk. Aku mau jumpa Devina Karamo. Pak nak jumpa siapa Pak Buat lalu tidur dah. Oh, buka cerita. So okay, korang enjoy je lah perjalanan kita orang pergi ke sana. Ada lagi 2 orang tapi sudah sampai dah. Kita tengok siapa ada Sampai kat di mana Mas Jangku? Mas Lukman. sampai di tenis indoor Senayan. Wow. Jangan lupa saksikan PPV. Okay, aku put esok. So let's go. Indonesia muanya untuk download itu video PB video Pay per view. harganya di dalam 400.000 49,000 rupiah. Kalau di Malaysia 16 ringgit. Kalau USD 5 ya. Satu lagi, jangan nonton bajakan. bajakan itu apa maksudnya? Bajakan itu daripada Indonesia. Apa itu maksudnya? Pirate. One Piece. Jet Sparrow. Kira One Piece ternyata Jet Sparrow ya? Kukira aku cupu yang kalah. Statue. Bukan. Lain ada. Boleh deh. So, kita tahu apa poros hari ini. Let's go. Mak, lagi dah kita ni. Lagi dah ni. Dari mana? Lagi biang. Oh, lagi video. Prediksi. Oh. Kau main event dengan main event. Prediksi ni. Aku yakin aku akan Kita duduk Malaysia lagi, jangan kecek tu lagi. Boleh lah. boleh. Aku nak praktis. Aku yakin yang aku bisa KO di ronde 2. Bukan mu hok main. Prediksi tu bukan mu hok main. Oh, akhirnya aku je main. Okey, prediksi aku untuk siapa dulu ni? Kau main event dengan main event lah. Kau main event Jaden. Dengan Andi Cobra. So, prediksi aku untuk Sebab permainan pernah lawan Jaden? Ya, aku pernah lawan si Jaden tu. So, bagi aku untuk perlawanan So kita sambung je lagi lah. Balik Kelantan. Balik Kelantan tu. Pandai kamera. Balik Kelantan. Okey kak, Mas ya. Duduk balik atau ajar ni. Amat gelik Kelantan. So guys, sekarang saya bersama dengan masa lalu saya. Duduk mana masa lalu? Masa lalu. Nampaknya kita ditakdirkan berjumpa di sini. Tak tahu kenapa. Sebab? Tahu apa aku buat konten denganmu? Apa? Okay guys, Pak A sebenarnya Pak A datang sini disebabkan Nazro dengan Safwan cancel. Sebenarnya tiket ni untuk Nazro. Lepas tu Nazro cancel, Safwan. Lepas tu Safwan cancel, terpaksa bagi dekat Pak A. So kita berjumpa di sini. Itu tak ada menentukan kita. Satu lagi, tak ada menentukan kita disebabkan tak ada tahu orang yang kita berpartner dengan kita sekarang menyakiti kita. Kau tahu tak, aku nak luahan partner aku. Aku kan stalk dia. Saya tengok dia stalk orang lain. Dia tak move on daripada masa lalu ni. Faham. Tapi aku nak move kan.
mu partnermu pergi bercuti di negara China bersama dengan orang lain. Kita ditemukan kembali. Baru di Indonesia je. Tak. Yang tu dekat China. Maksudku kita ditemukan tempat yang pergi Indonesia. Betul. Cuma situasi yang berbeza. Tapi itulah Fak, aku sedih. Aku sedih. Aku stop dia. Dia sedih stop orang lain Pak. Kan kau stop aku juga, cuma kau delete. Aku lupa. So guys, kita pergi. Let's go. Okay guys, kita dah sampai ke Indonesia. Hello X. Kenapa? X tu kita ada dan So guys, ini adalah hari yang relawan ini tunggu-tunggukan. Hari yang ditunggu-tunggukan ni. Kenal tak Kak Haji? Dia co-event main event main event. Apa? Dia main event main event. Main event siapa? Kenapa tanya aku? Main event siapa? Main event Jaden lawan dengan Kabilan. Jaden Kabilan? Betul. Oh, tuan ada duduk jauh. Woi. Selesai kau ke? Selesai kau ke? Duduk jauh ke? Benar bro. One day aku akan masuk. One day. Nanti tahu lah tahun ni kau terpek kau 2 tahun lagi kau. Rematch lah. Kita rematch dengan kau tu. Apa dia? Rematch dengan Jaden. Woi, jauh tu dia. Dia jauh. Aku di sini. Ni dia. Aku di sini. Ni dia. Mana? Aku di sini. Di sini. Dia nak patah ni lah. Bukan, aku nak suruh panjat naik atas kaki aku. Oh, okey lah. Aku nak kira mata aku sikit. Bukan nak suruh panjat. Okey. Tapi one day aku ke sampai kat sini. One day. Amin mak, aku doakan sampai sini. Sampai sini je? Bukan atas tu. Bukan atas tu. Sampai sini dulu. Sampai sini pula. Atas tu. Masa sekarang nak sampai sini dulu. Tapi atas tu pula. Atas mana? Atas mana? Atas tu semua orang naik atas tu. Memanglah atas tu naik lah terus. Atas ni datang. Okey. Kita nak start dah. So kita orang dah nak start naik dah. Sebalik dulu lah. Mu nak naik? Aku nak naik ni. Jangan meh. Tulang guna cik patah. Sedar diri. Cik patah tu pun yang jangan meh patah pula. Oh selesai kau ke? Pergi dah atas ring ke? Naik dah atas ring ke? So guys, kita orang nak pergi apa teruskan menonton. So kita record sikit-sikit je. Tok orang masuk kita record sikit-sikit. So korang layanlah montage entering dorang. Saya tak tahu, saya sempat record. Kalau ada maksudnya saya record, kalau tak ada maksudnya saya tengah menikmati perlawanan yang sebenar. So tanpa buang masa, let's go.
sekarang ni baru saya rekod sebab phone saya mati. Ni saya guna phone saya mati. Okay, yang untuk tahun depan ni Malaysia versus Indonesia, pastikan korang datang. Memang best lagi babi lah best. Gempa Putra! So guys, kita tunggu Putra keluar daripada sebelah sana. Putra, okay?